الحمد لله. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلك به وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada sidang Jumaat sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang melahirkan jiwa yang tenang, akal yang waras, dan kehidupan yang penuh keberkatan. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat kelak. Islam ialah agama kesejahteraan. Ia bukan sahaja menuntut agar tubuh badan kita sihat, tetapi juga memelihara kesihatan jiwa dan akal. Dalam maqasid syariah, antara perkara mesti dijaga oleh akal, antara perkara yang mesti dijaga ialah akal dan nyawa, kerana keduanya merupakan asas kepada kesejahteraan kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang bermaksud, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu sengaja mencapakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersifat bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengasihani akan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Bersempena dengan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia pada tahun ini, Mimbar ingin mengajak sidang Jumaat sekalian untuk menghayati khutbah yang bertajuk Menyantuni Jiwa yang Terluka. Kesihatan mental merupakan satu keadaan di mana individu menyedari potensinya sendiri, dapat mengendalikan tekanan hidup dengan berkesan, boleh bekerja secara produktif, serta mampu menyumbang kepada masyarakat. Ia menentukan bagaimana kita berfikir dan bertindak dalam menghadapi kehidupan. Namun pada hari ini, ramai dalam kalangan kita menderita dalam senyap. Kelihatan tenang di luar, akan tetapi terluka di dalam. Mungkin mereka itu pasangan kita. Mungkin mereka itu adalah anak-anak kita, jiran-jiran kita atau sahabat di tempat kerja. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kesihatan mental memainkan peranan yang amat penting dalam membentukkan emosi, tingkah laku dan kesejahteraan pelajar sekolah. Namun kebelakangan ini, negara dikejutkan dengan beberapa kes buli, rogol dan bunuh yang melibatkan pelajar, sekaligus mencerminkan tahap kesihatan mental yang semakin membimbangkan dalam kalangan remaja. Tekanan akademik, pengaruh media sosial, kurangnya sokongan emosi daripada keluarga serta kegagalan mengurus emosi menjadi antara punca utama masalah ini. Pelajar yang mengalami tekanan mental berisiko bertindak di luar kawalan
atau menjadi mangsa kepada tindakan ganas rakan sebaya. Oleh itu, usaha meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kesihatan mental perlu dipergiatkan di sekolah melalui pendidikan emosi, bimbingan kaunseling dan sokongan komuniti. Ibu bapa, guru serta masyarakat harus bekerjasama memastikan pelajar mendapat persekitaran yang selamat, penuh kasih sayang dan bebas daripada keganasan bagi melahirkan generasi yang seimbang dari segi mental dan emosi. Kajian tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan menunjukkan bahawa 1 daripada 3 rakyat Malaysia yang berusia 16 tahun ke atas mengalami simptom masalah kesihatan mental. Meningkat hampir sekali ganda daripada 5 dalam 5 orang pada tahun 2019. Lebih membimbangkan, hampir separuh daripada remaja Malaysia dilaporkan mengalami tanda-tanda kemurungan dan keresahan. Menurut Polis Diraja Malaysia, sebanyak 1,114 kes bunuh diri direkodkan pada tahun 2024 berbanding 1,087 kes pada tahun sebelumnya. Pertubuhan Kesihatan Sedunia pula melaporkan bahawa setiap 40 saat seorang manusia di dunia mengakhiri hidupnya sendiri akibat tekanan mental yang tidak tertanggung. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah manifestasi jeritan jiwa-jiwa yang terluka yang mungkin tidak pernah kita dengar kerana mereka memilih untuk diam. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Masih ramai dalam kalangan masyarakat kita yang menganggap masalah kesihatan mental sebagai kelemahan iman. Sedangkan baginda Nabi SAW sendiri pernah bersedih, menangis dan diuji dengan perasaan kehilangan. Baginda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya hati ini boleh berduka, mata ini boleh menangis, tetapi kami tidak akan berkata melainkan yang diridai Allah. Kesedihan bukan tanda lemah, akan tetapi tanda kita masih memiliki hati yang hidup. Islam tidak pernah menafikan emosi, malah mengajarkan cara menguruskannya dengan iman dan hikmah. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Menghadapi krisis kesihatan mental bukan sekadar tugas doktor ataupun kaunselor. Ia adalah tanggungjawab bersama, tanggungjawab individu, keluarga dan masyarakat. Di dalam Islam, menenangkan hati dan membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan ialah amalan yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mimbar ingin menyeru kita semua agar bertindak dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, dekatilah Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan munajat. Ketenangan tidak datang daripada dunia, tetapi daripada hubungan yang rapat dengan Pencipta. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Yang bermaksud, ketahuilah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala hati kita menjadi tenang. Jadi jadikanlah amalan berzikir, amalan solat, membaca Al-Quran sebagai terapi jiwa yang berterusan. Yang kedua, amalkan gaya hidup sihat dan seimbang. Ketenangan jiwa lahir daripada tubuh badan yang sihat, tidur yang cukup, pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal, urusan stres yang berkesan, dan meluangkan masa yang berkualiti bersama ahli keluarga dan sahabat handai adalah benteng daripada tekanan jiwa. Yang ketiga, tampil ke hadapan mendapatkan rawatan. Baginda Nabi SAW bersabda yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sesuatu penyakit melainkan diturunkan bersamanya penawar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hari ini, perkhidmatan kesihatan mental telah diperluaskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bukan sahaja di hospital-hospital besar. Bahkan kini, turut disediakan di klinik-klinik kesihatan seluruh negara. Terdapat pegawai psikologi,
kaunseling, pegawai psikologi klinikal serta doktor pakar yang sedia membantu dengan penuh profesional. Yang keempat, sokonglah ahli keluarga dan jiran yang terkesan. Jangan menjauhkan diri daripada mereka yang sedang berjuang melawan tekanan. Kadang-kala mendengar dengan empati dan memberi sokongan sudah cukup menenangkan hati mereka yang terluka. Mungkin ada dalam kalangan kita yang malu dan segan untuk mendapatkan rawatan disebabkan stigma atau perasaan kurang selesa untuk tampil, mendapatkan bantuan disebabkan bimbang pandangan negatif masyarakat. Baginda Nabi SAW bersabda yang bermaksud, tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kelima, perkukuhkan peranan komuniti masjid dan para pemimpin masyarakat. Masjid bukan sahaja tempat ibadah, tetapi pusat ketenangan dan kasih sayang dalam komuniti. Institusi masjid boleh diperkasa sebagai ruang selamat bagi mereka yang sedang diuji. Tempat mereka diterima bukan dihakimi. Dalam masa yang sama, pemimpin masyarakat seperti penghulu, ketua kampung, ahli jawatankuasa masjid, ahli majlis dan pimpinan setempat hendaklah memainkan peranan aktif dalam memupuk kesejahteraan mental dalam qaryah. Mereka boleh menjadi jambatan kasih yang menghubungkan individu yang terkesan dengan perkhidmatan bantuan dan sokongan yang disediakan oleh kerajaan dan jabatan agama. Dan yang terakhir, sebarkanlah kasih sayang dan kata yang baik. Dalam dunia yang penuh tekanan hari ini, kata-kata yang baik adalah ubat hati. Baginda Nabi SAW bersabda yang bermaksud, senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Maka sebarkanlah kata yang menyenangkan, bukan kata yang menyakitkan. Jadilah punca ketenangan, bukan penyebab kegelisahan. Kerap bertanya kabar, kerana itu mungkin boleh meringankan beban yang sedang ditanggung apabila mengetahui masih ada yang ambil peduli. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kesihatan mental adalah tanda kesejahteraan iman. Jiwa yang sihat melahirkan keluarga bahagia, masyarakat harmoni dan ummah yang kuat. Marilah kita menjadikan insan yang menyantuni jiwa yang terluka, agar Allah Subhanahu Wa Taala menenangkan hati-hati kita pula di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زيد عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المنزه عن النقائص والمعايب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي سبيل النجاح والفلاح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح إمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك والتوفيق جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة، wali ahdihi dulu yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lissadad wa aslih bihumul ibada wal bilad waj'al taqwa lahum khairaz zad. Innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.